Boleh ke simpan emas RM100 di Public Gold? Jawapan dia boleh. Sebab apa? Sebab di Public Gold kita ada kemudahan simpanan emas di account Gap. Ini adalah contoh account emas Gap Public Gold. So dekat account emas Gap ni, kemudahan dia kalau tuan tengok dekat bawah tu dia ada apa? Today Gap 100 dapat berapa? Today Gap 630 dapat 1 gram. Bermakna minimum kita boleh menabung di dalam akaun emas Gap ni serendah RM100. Jadi kalau ada RM100 tu, tuan-puan dah boleh start menabung. RM100 ni dapat berapa gram? Dapat lebih kurang 0.1587 gram sahaja. Maksudnya tak adalah anda dapat sampai 10 gram sebab 1 gram pun dah 630. Tapi RM100 ni dia adalah permulaan yang sangat baik untuk kita mulakan tabungan emas. Sebab ada orang tuan-puan dia tunggu duit lebih baru dia nak simpan. Ada orang dia tunggu gaji dia besar baru dia nak simpan. Sebenarnya tak ada tuan-puan, simpan dengan apa yang ada dulu sekarang. Kalau gaji tuan-puan RM3,000, tuan-puan boleh simpan emas. Gaji tuan-puan RM10,000 pun lagi tuan-puan boleh simpan. Tapi kalau gaji tuan-puan RM3,000 tak boleh simpan, gaji RM10,000 pun sama. Sebab bila gaji meningkat, komitmen tuan-puan juga meningkat. Jadi kepada siapa yang tengok video ni, nak belajar menabung emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, anda boleh isi sahaja beg biru yang saya letak dekat bawah tu, nanti saya akan bantu.